Disuruh bertarung, kering pun tak dibagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak sembilan di celah batu berenang-renang di atas kolam. Jika membilang dari satu, bertanya khabar dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dikasihi, yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir, bekas Perdana Menteri Tanah Air 2 kali dan Ketua 1 kepada Payung Melayu. Yang dikasihi Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Mat, yang hadir bersama bukan saja bagi pihak PAS tetapi bagi Melayu Islamik di tanah air kita. Dengan saudara adinda Datuk Seri Taqiyuddin Hasan dan pimpinan-pimpinan yang ada. Adinda Tan Sri Noh Omar, adinda Datuk Seri Marzuki Yahya, rakan-rakan seperjuangan dari tempoh ke tempoh, jemputan-jemputan khas, saudara-saudari. Lantaran telah kita dengar amanah, lantaran kita sudah dengar penyampaian satu persatu apa sebab kita kemari, dan terakhir tadi dinyatakan walaupun usia sudah melangkau 10 abad, insan ini masih bersama kita. Untuk itu kita mesti tolak apa juga alasan, bersamalah kita. Bila masa Tuan Ibrahim bersama kita, masa ini jugalah beliau di sini. Wajah-wajah inilah yang pada satu ketika dulu kita pernah menyatakan tidak Melayu hilang di dunia, tapi Melayu sudah hilang betul. Kita betulkan balik betul itu. Lantaran Tuan hadirin pengurusi yang dikasihi sekalian, saya diminta untuk menyampaikan sedikit kupasan berhubung dengan artikel 153 perlembagaan kita. Dengan rendah hati saya mohon maaf dari rakan-rakan peguam sekiranya apa yang saya sampaikan ini tidak selaras dengan apa yang dipelajari di Inns of Court ataupun di Gray's Inn ataupun dari University Singapura ataupun dari fakulti-fakulti undang-undang yang ada. Sebab ada yang tersirat tak diajarkan oleh profesor kita. Namun inilah yang ada di hadapan kita. Dalam tempoh 25 menit, saya akan cuba menyampaikan sedikit ulasan berhubung dengan hal-hal sebenar dalam perkara ini. Ramai rakan-rakan berkata 153. Tetapi kita tidak melihat apa yang dinyatakan dalam ayat-ayat dalam bahasa 153 itu. Jadi sebelum itu, izinkan saya menyorot sedikit suasananya. Sebelum 153 ini tertera dalam perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, ianya sudah pun sebahagian besar tertera dalam 2 dokumen terdahulu. Pertama ialah dokumen Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
tahun 1948. Dan di situ dinyatakan, it shall be the responsibility of the ruler to safeguard the interest of the Malays. Itu masa tahun 48. Perjanjian 1948 adalah perjanjian gantian kepada perjanjian Malayan Union yang telah ditandatangani oleh kebawah duli tuanku-tuanku. Jika tak ada Datuk On Jaafar, itu akan menjadi dokumen sampai hari ini. Bertepuk kita untuk Allah Yarham Datuk On yang telah berjaya mengetepikan dokumen perjanjian ataupun the Agreement of Malayan Union. Apa Malayan Union kata? Pentadbiran berada di tangan pemerintahan the King of the United Kingdom. Subservient to all, the Malay states shall be under the tutelage administration. Disebut di situ tutelage administration. Bermakna kita di bawah. Tidak usah saya menyebut banyak tentang perjanjian ataupun agreement tahun 46 tadi. Memadai saya mengatakan lantaran Dato' On dan kawan-kawan dan akhirnya Tunku Abdul Rahman dan kawan-kawan, maka hal-hal berhubung dengan tahun 46 diatasi dan diganti dengan the Federation of Malaya Agreement. Dalam bahasa Melayunya, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Hadirin yang dikasihi, bila masa hari ini kita dengar lagi Semenanjung Tanah Melayu, sudah tidak disebut. The Federation of Malaya bermakna Semenanjung Tanah Melayu, tapi tidak lagi disebut hari ini. Ini disebabkan oleh barangkali kelalaian beberapa pihak terdahulu dari kita yang tidak mengambil perkataan the Malay States. Frank Swettenham, salah seorang pembesar Inggeris, pada tahun 1905 dalam bukunya bernama Malaya Footprint menyatakan, the Malays are the gentlemen of the East because the Malay States become the earth and the sky. Ini Frank Swettenham cakap. Jadi kalau begitu, kalau Swettenham cakap begitu dan Donald McGillivray pun cakap pasal the Malay States, Henry Gurney mati di Pulau Kubu sebab penentang komunis, kenapa kita hari ini tak mahu menggunakan perkataan the Federation of Malaya sebagai persekutuan tanah Melayu? Itu latar satu yang harus kita